Assalamualaikum. Hari ni Zati nak pergi beli barang sikit dekat luar. So hari ni husband Zati ada. So budak kecil ni ada. Ikut keluar. Hari ni Zati bawa motor je. Selalu ni naik kereta. Zati nak pergi beli pau. Gitu. Okay, bye. Ni nak jalan. Tapi jalan kampung je lah. Sebab Zati nak pergi beli pau. Sebab dah lama teringat gila. So hari ni husband Zati ada kat rumah. So Zati undur. Okay, bye. Hi, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Kita minyak dulu. Kipam tayar pula. Tayar PP. Budak ni lagi tadi dia berdiri. Tak nak turun. Kau tengok. Kau nampak? Sekarang kat air molik. Suami tadi dia jalan belakang jalan belakang kan? Jalan belakang. So paling dekat lah nak pergi ke Tambak Paya. Sebab pau yang Zati nak beli tu dekat Tambak Paya. Lah atas kan. Terlepas. Suami Zati punya dia nak beli cingkong dia kata. Wah, budak dia sedap, puas hati. RM8. Memang puas hati lah korang beli. Dia ada banyak flavor sebenarnya. Macam-macam ada. Ini Zati beli pelantar gula. So cicir dengan ni. Kalau cicir yang ni dengan ni sedap. Ni lecikang, cuma dia sedap, cuma masam sedikit lah. Kek pun okey, tak ada masalah, sedap gila. Aku dah try satu. Satu ni tak silap RM10, yang ni RM7. Yang ni rasa dalam RM4 macam tu lah. Tengoklah budak ni. Orang nak bercakap, saya pun nak bercakap. Ish. So kalau korang nak beli pun puas hati lah. RM8. Dia macam-macam flavor sebenarnya. Sedap. Dia ada coklat, dia ada kacang, ada kaya, macam-macam ada. Tengok. Ni sebenarnya dia punya. Dia tengah suap dia. So dia bising. Dia marah kata lambat suap. Tengok. Nampak? Nanti sekarang dekat Bukit Baru. Pergi bayar duit kereta. Tadi ada budak tu bising-bising. Apa nak? Awak budak ni Kepo cim budak dia. Buang-buang. Ini bukan kuat nak angkat. Tu suami saya.
Tu suami saya. Dah uno suami saya. Laju dah jalan. Suami saya tak beli ayam ni. Ayam gunting tu tak. Tak balik kereta tak nak balik. Dekat Aeon sebab teman suami pergi bayar duit motor. Kat sini macam-macam ada tau sebenarnya. Macam-macam ada. Kita mesti pusing lah. Sementara suami tengah nak bayar duit motor, so Zati pusing sekejap. Ni favourite Zati tau. Kalau Zati beli roti boy. Kalau pergi sini memang akan Zati beli roti boy. Macam tadi saya cakap, macam biasa kalau datang sini mesti akan Zati beli roti boy. Sebab ni favourite Zati daripada awal Zati mengandung sampai dah sekarang. So yang ni husband Zati punya. Dia nak, sementara tunggu dia bayar duit motor. Saya dekat situ saja video Zati. Like dan share. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next content.